Kita nak tunjuk bawah pinggang sebenarnya kidney. Sebab bulan 7 2024 EGFR dah 76. 76 adalah stage 2 kan? 76 kan ideal EGFR above 90. Above 90 maksudnya more than 90% of your kidney berfungsi dengan baik. So semasa bulan 7 2024 tu dia tinggal 76 adalah stage 2. Lepas tu bulan 12 kita repeat balik 78. So 78 improve sikit. So this time bulan 2 lepas tu kita lupa daratan, lupa diri. Bulan 2024 lepas tu 2025 kita lupa. 2026 kita repeat, masa tu turun gedebuk 57 tak EGFR. Sangat teruk lah. 57 dah jatuh 3A. Bulan 3 2026. Lepas tu kita sedar diri, kita terus amal produk ekstra kan, kita ambil Shiruto apa. Tu pagi duduk tak? Dulu culas-culas satu hari satu, kadang-kadang ya, kadang-kadang tak. Lepas tu ni kita konsisten Shiruto 2 paket pagi, 2 paket malam. Kita bagi Shiruto, kita bagi Next Bio, kita bagi iVision kan. iVision untuk yang glaucoma tu. Okay. So yang kali ni buah pinggang sodium potassium chloride memang normal. Fungsi buah pinggang kita baca dekat urea, creatinine, estimated GFR. Urea 6.6. Biasanya you punya urea 7.4 macam tu yang dulu. Jadi 6.6 ni within normal lah. Lepas tu creatinine dulu sampai 124. Sekarang dah 83 dah normal. Normal 65 hingga 104. So this is normal. 66. Mula-mula 99, lepas tu 96, lepas tu naik 124. Lagi jahat, lagi teruk lah maknanya. So kali ni dia dah tengok nampak you punya EGFR dah balik above 90. So dah jadi normal balik. Sebab ni dia Kesan. betul lah, berhasil lah. Berkesan lah. Daripada 57 03 2026 57 is stage 3A. Daripada stage 3A balik kepada stage 1.